Adalah, bukan kata kumpau kan. Nampak ni saiz-saiz ketam yang kita dapat lah sepanjang 2 hari berada di Pengkalan Balak Melaka ni. Ni geng. Ada yang sedang. Cukup lah. Lepaslah lauk sekali masak Lepas lauk sekali masak geng. Halo, assalamualaikum guys. Selamat tengah hari selamat tengah hari. 2 hari kita dekat Pengkalan Balak ni. So hari ni adalah hari yang pertama. Dah lama aku tak on video, tak on channel dah berabuk jugalah kita punya channel. So kali ni aku nak share dengan korang teknik untuk memancing ketam. Waktu siang ni nampak sikit sebab malam kadang-kadang tak perasan kan. Dan ini adalah pancing-pancing yang kita akan bawa lah. 2 set ni khas untuk kita main Apollo. Tak tahulah kan, set Apollo ke mata rambai ke, kita buat dalam 3-4 mata menggunakan isi udang. Dan lagi 2 pancing. Okey, 2 pancing ni kita pakai untuk satu mancing ketam dan satu lagi kita cari ikan lah. Kita gunakan umpan yang ni umpan sotong korita. Ni umpan sotong korita dan ni juga pancing jaring untuk memancing ketam ni. So aku akan tunjuk dengan korang. Inilah rupanya. Inilah rupanya pancing jaring untuk mancing ketam dan hasilnya ni dia. Hasil pertama geng kita. Nampak tu? Tak sempat aku nak rakam tadi. Okey, tak sempat nak rakam dengan korang tadi waktu aksi strike pertama tadi. Ni dia ni dia. Ketam yang pertama kita berjaya naik lah. Agak saiz juga. Agak saiz ni ketam yang pertama geng. Sepit dia masih kuat lagi masih padu lagi dia punya kepit. Okey. Ni dia ketam dia. Boleh lah saiz. Tapi isi kosong biasa jantan lah macam ni. Jantan. Okey, kita cari lagi geng. Okey, biasa mancing ketam ni kita biar lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit. Kita biar dia parking kat bawah. Dan kemudian kita akan check lah. Cara nak check umpan, korang gulung sampai tegang kan. Korang angkat slow-slow je. Angkat je slow-slow kalau dia ada dia sangkut dan korang akan rasa berat. Korang akan rasa berat geng. Kalau tak ada, tak ada lah. Okey macam ni je cara dia. Macam ketam. Kalau ada geng. Kalau tak ada, tak ada. Kalau ada memang berat. Ni kosong ni. Ni kosong. Kalau tak ada kita baling balik lah. Ni tak ada nampak. Kosong Okey, tu dia geng. Berat pasir. Ni kita buang dulu pasir. Jaring kita pakai 7 inci jaring saiz dia 7 inci dan menggunakan ikan geng. Ni kau boleh pakai sardin ataupun pelaling, tak kisahlah. Macam ni geng, dia punya jut. Dia jual siap dengan jut, siap dengan jaring. Harga lebih kurang dalam RM8, RM10 lah. Dan batu ladung kau masukkan dekat kekili. Kita baling balik. Kita tengok ada tak. Baling balik, kita parking rod kita pakai lebih kurang dalam 10 kaki lah. Bismillah. Okey. Lepas kita balik kita parking je. Macam ni je geng suasana di Pengkalan Balak Melaka. Okey kawan-kawan nak share dengan korang macam mana cara nak gunakan pancing jaring ni. Sampai Z macam biasa lah, aku suka share ilmu. Jadi dapatlah manfaat dekat kawan-kawan kan, mana yang baru-baru belajar. Okey, jaring ni anggaran lebih kurang dalam sedepa lebih lah. Sedepa lebih sebab tu sesuai untuk korang pakai rod lebih kurang dalam 10 kaki, 12 kaki ni dia punya jut. Ni dia punya jut muat seekor ikan. Dan ni batu ladung. Saiz berapa ni? Saiz 6. Saiz 6. Okey, kita masukkan dekat kili. Kita masukkan macam ni geng. Aku dah banyak kali dah pakai balik jaring ni. Nanti balik korang basuh balik, korang keringkan, masuk dalam plastik. Boleh guna geng, 100 kali boleh pakai. Okey, kita tegakkan mancing.
Ni dia geng. Ikan untuk penggunaan umpan korang boleh pakai macam-macam jenis ikan lah. Pelaling, sardin ataupun yang sekarang ni kita dapat tongkol kecil sedang-sedang elok lah. Jadi kita potong bahagian ekor dia supaya tak sangkut. Supaya tak tersangkut dekat korang punya jaring. Dan ikan ni korang belah je. Okey, belah atas, belah bawah bagi bau dia lagi kau-kau lah, pure . Ini aku punya cara, aku punya teknik. Orang lain punya cara lah. Okey, terpulang kat korang lah. Nak ikut mana-mana pun tak kisah kan. Dah lama aku tak up kat YouTube, dekat TikTok ni. Jadi kita aktif balik lah. Okey, macam ni geng. Jadi dalam air nanti, jaring ni akan tutup Jaring ni akan tutup semua umpan ni, membuatkan ketam nak ambil umpan ni. Jadi bila kata ketam ambil umpan, dia sangkut dekat jaring. Jom kita baling, lempor. Okey. Pancing satu jaring dekat sini. Jadi kita baling yang belah sana sikit lah. Okey. Harap ada rezeki kawan-kawan Bukan nak banyak 15 ekor dah lah. Dalam masa 2 hari ni dapat 15 ekor pun dah okey. Okey geng, kita baling geng. Allahu Akbar. Okey. Kita biar. Kita baling, kita biar je. Tadi aku dah pakai sotong kolita tadi, tapi umpan tu habis Bermakna ketam banyak geng sini. Ketam banyak. Untuk korang mancing ikan, strike ikan tu agak susah lah. Okey. Duduk kat tempat gedup. Paki pancang kat sini. Okey. Korang duduk kat tempat gedup, korang tegangkan tali sikit. Kita letak Okey, beres. Siap dah kawan-kawan. 2 batang pancing kita mancing ketam. Nanti kita tunggulah kalau ada hasil. Okey kawan-kawan Apa ni? Sebelum aku lupa lah, nanti aku nak buat sambungan video macam mana aku buat perambut Apollo dan juga cara-cara untuk menjaga perambut agar tahan lama. Korang boleh pakai 2-3 kali. Sebelum tu korang subscribe, follow lah channel. Ada info yang aku akan sampaikan insyaAllah. Okey, mantap. Okey ni kita cek. Ada rasa berat juga. Tak ada. Okey kita cek Kalau berat ada lagi. Kalau ringan tak adalah. Tak ada. Besar weh. Ringan Dia kalau ada berat kan? Ringan. Dapat seko je lah. Tapi ini ketam, tak tahu lagi kan, kita panggil dia ketam Ultraman kita panggil dia ni ketam Ultraman. Jadi kita tak berapa nak ambil lah ketam ni. Tak tahu lah tempat korang panggil ketam apa, aku tak tahu. Ni. Tapi biasanya kita tak ambil. Sebab tu geng, korang nak mancing, korang pakai jaring yang mata kasar ambil yang 7 inci. Kalau kena ketam ragi ni, dia tak adalah teruk. Okey geng, itu hari kita buat perambut panjang untuk perambut Apollo ni.
Kelebihan rambut panjang, kalau kata mata kail ni dah karat korang nak tukar, korang cuma potong je lah. Korang potong, kau boleh guna balik ikat mata kail baru. Jadi mata kail rambut ni dapat 2 kali korang pakai. Okey. Jimat lah, jimat. Okey kawan-kawan, kita dah hari kedua dah hari kedua. Jadi kita nak update dengan korang lah hasil adalah ketam ketam saiz macam ni lah. Saiz macam ni geng. Adalah, bukan kata kumpau kan. Nampak ni saiz ketam yang kita dapat lah sepanjang 2 hari berada di Pengkalan Balak Melaka ni. Ni geng. Ada yang sedang cukup lah. Lepaslah lauk sekali masak Lepas lauk sekali masak geng, kita gunakan teknik pancing jaring dapat ketam.